Okay guys, kita nak beli bawang untuk dimbak di apa tu? Melano Cottage. Stay tuned. Okay. Guys, kita singgah untuk beli makanan. KFC tak ada, kita pergi beli sugar bun. My wife favorite sugar bun. Kita masuk pasar duduk, kampung duduk guys. Itu ke kampung kah? Okay guys, kita dah sampai dekat Melano Cottage. Satu lagi je. Okay. Saya nampak tidak guys. Malam kecak situ kalau kami view untuk malam mau. Okay, nampak pula kami ambil view depan dek. Okay, untuk view ke depan. Time tu air surut. Sini ada batu lah. Saya dapat zoom tak? Saya dapat guys. Okay, kami ambil view dalam ah. Okay, bismillah. Okay, tu view dalam ah. Okay. Tu ada tiga queen, katil queen lah, 3 gig debah tu. Okay. Ada 2 gig katil, dan atas ya ada sikit lah. Okay, kita pergi ke dapur. Dapur ada peti ais. Okay, ada penapis air guys. Okay, baselah situ ada penapis air. And then ada toilet. Toiletnya bolehlah agak besar sikit lah. Okay. Okay, itu dapurnya. And then dekat belakang ada tempat barbecue. So situ belakang tempat barbecue. Okay.
Okay, mbak kita mau view di luar lah. Okay, tu dari belakang pergi ke depan. Malam situ kaca sebabnya ada api warna-warni. Malam gelap nak review sikit lah. Okay, stop. Tu tempat kami guys. Yang ada beberapa cottage. Itulah keadaannya. Di situ guys. Nah, harga ada naik sikit lah. Sesuai dengan tempat lah. Okay, ada api ayun. Time tu nya air surut. Tu tempat lepak lah. Batu nampak sebab air surut nak. So nampak batu lah. Air surut. Time tu dalam pukul 6. Silapnya pukul 6 lebih lah. Okay. Tu suasana bahari lah. Tu belum ada api, kalau ada api kacak giginya. Malam gelap kami review je. Okay guys. Kacau. Kita dekat Teluk Melanu. Okay guys, kita review untuk jam sekitar pukul apa ya? 7 cun kah? 7.05 minit. So untuklah keadaan di cottage. Okay. Okay. Bantai kita nampak lah time tu. Okay. So apinya macam saya dah gila je api. Mungkin dia belum buka ke apa. Tenang gagit lah. Gelap malam sikit. Okay. So itulah view malam. Gelap malam sikit kami ke depan lah. Nun ada sikit api-api nun lah. Ya pakai nak juga solar juga. Main gambiak siang. Kejap lagi kami pergi depan nun lah. Review depan nun. Okay. Okay. Okay guys, malam tu okay kami kita review malam hari lah di situ. So itulah suasana malam. Ada tempat lepak. Mau nak barbecue dekat belakang tadi lah. Itu suasana malam. Untuk hari Jumaat tu ada sunyi sikit lah. Ada dalam 4 hingga 5 orang rasa yang check in situ. So, hari Jumaat biasa esok kami lah. Berangin situ. Best lah lepak situ menami. Situ 4 orang lepak-lepak. Nak main Pak Ayun boleh? Setelah. Okay, review dekat sikit lah. Itu api dia kan yang sip. So situ sikit best situ nya ada api.
warna-warni lah dekat pokok. Untuk suasana malam. Pokok tu warna-warni lah. Sikitnya habis di situ lah. Okay. Untuk melimpas papinya pakai solar tu. Okay. Di pantai air surut guys. Air surut. Biasa ada orang air di sini lah. Okay, tu dari jauh lah. Dari pantai kami ambil. Okay, kat sini ada jual dak makanan lah, kopok-kopok, air. So, okay lah. Situ tempat tu best lah bagi kami. Mun kami mbak family ya, okay, best lah. Situ pun harga bagi kami berbaloi lah dengan tempat. Harga mahal pun tapi memuaskan lah. Ini sikit juga kami suka tempat tu. Ini ada apa ya, penapis air. Kita si perlu beli air lah. Si perlu beli air mineral sebab sudah ada disediakan penapis air kat situ. Okay. Kat belakang ni ada tempat barbecue. Malam kejap lagi kami mbak lah ke belakang lagi. So itu agak sunyi sebab si banyak yang check in lah. Biasa dalam 4 hingga 5 orang je. Mungkin hari Jumaat. Esok memang biasa kami lah. So, itunya lepak makan kacang. Dua lepak di depan tak jangan depan cottage. Okay. Okay.
Dah naik dah. Saya dah pergi ah. Okay guys. Suasana pagi hari.